Ada orang duk main rumah, main di pejabat, mengaku atau mengadu masalah. Seorang tu kecewa dengan bapa keluarga dia, ada yang kecewa dengan isteri dia, ada yang kecewa dengan suami dia. Dan manusia ramai depres zaman ni, sampai fikir nak bunuh diri, sampai rasa kecewa dalam hidup. Puncanya apa tuan-tuan? Untuk itu Allah Subhanahu wa taala jadikan penghubung manusia dan Tuhan. Dia jadikan salat. Supaya dengan salat manusia mengerti hakikat dirinya, bahawasanya dia perlu rokok dan dia perlu sujud. Di dalam salat bukan saja perkataan yang dilafazkan seperti orang menjampi mantra yang tak tahu makna, tetapi dia disuruh untuk melafazkan perkataan, menggerakkan perbuatan, mengetahui apa yang diucapkan dan khusyuk di dalam salatnya. Perbuatan jasad, yakni jasad bergerak, akal bergerak, dan ruhnya diangkat. Maka sebab itu perkara yang terbesar di dalam agama selepas menjadi Muslim ialah menunaikan salat. Maka kita masuk kitabus salat. As-salatu, salat itu lughatan, dari segi bahasa. Makna apa? Ini kita masuk kitabus salat dalam Bulughul Maram ni. Ada tajuk dia kitabus salat, kitab salat. Salat di segi bahasa makna apa? Ad-du'a'u bi khairin, doa dengan sesuatu yang baik. Itu salat. Ini tradisi di dalam ilmu pengetahuan. Apabila kita sebut sesuatu perkataan, mesti kita dapat memberitahu apa maknanya. Itu membezakan ahli ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang tak ada ilmu dia sebut perkataan, bila orang tanya dia makna dia apa, yang tu dia tak tahu. Macam orang duk sebut kan, dia sebut satu benda sunnah, ikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah. Macam tu kan. Dia ni geng sunnah. Sunnah apa? Sunnah. Dia mesti ada bahasa dan istilah. Macam geng duk tuduh orang Wahabi. Wahabi apa? Wahabi apa? Wahabi. Apa dia? Wahabi. Tak tahu. Itu dia kata ilmu mangkuk. Salat maksudnya doa. Itu asalnya salat. Salat maksudnya doa. Itu dari segi istilah. Sebab tu bila kata sallu, maksud doa. Doalah. Cumanya di dalam istilah dia ada benda yang dinamakan dengan perkara istilah, dan juga ada yang di segi bahasa, dan ada maksud di segi istilah. Walaupun tuan-tuan tahu, tapi saya nak sebut benda ni supaya nak bagi faham muqaddimah ilmu. Tapi bila kita sebut salat di sisi istilah, aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Aqwal wa af'al makhsusah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan, perbuatan yang tertentu yang khusus
Perkataan apa? Angkat tangan ke? Bergerak ke? Pukul lah? Tak. Khusus. Macam mana perkataan tu? Dengan perbuatan tu? Dia dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka salatlah. Macam Quran, kalamullah. Kalamullah. Taurat pun kalamullah juga. Lagi? Injil pun kalamullah juga. Zabur pun kalamullah juga. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, keluarlah, tak masuklah. Apa? Taurat tak masuk, Injil tak masuk, Zabur tak masuk. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Banyak juga wahyu lain yang diturun kepada Nabi. Yang mana? Yang dimulakan dengan Fatihah, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kita ini nata'abbad biqiraatihi, yang mana baca dia itu jadi ibadat. Al-Quran lah. Mengenai itu Taurat keluar, ni keluar, Injil keluar, tinggal hadis qudsi keluar. Al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Maka qiraat yang syadzah, yang tidak mutawatir keluar. Yang ni para ulama dia berperanan untuk memberikan bagi setiap istilah itu, satu perkataan tu ta'rifnya, yang dia sebut jami' dan mani'. Maksud menghimpunkan unsur yang penting, menghalang yang tidak berkaitan. Salat perkataannya doa. Tapi bila khusus tadi perkataan, pasal ada perkataan, ada perbuatan. Bukan semua perbuatan, yang khusus. Macam mana? Mula dengan takbir, berakhir dengan salam. Sebab itu kenapa saya sebut ni, kerana bila pengajian fiqh, dia memang kena, dan pengajian yang lain juga, dia memang dalam semua kitab Islam, dia akan mulakan ta'rif lughatan wastilaha. Dia panggil ta'rif dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Kedai kopi, maksud kedai yang menjual kopi, itu kedai kopi, tak? Tapi kalau kita sebut kedai kopi, kita pergi kedai kopi, dia tulis kedai kopi, bagi teh satu, hang bodoh, hang tak baca kedai kopi, udah teh siapa? Tak, kedai kopi itu istilah dia saja. Tapi di kedai kopi itu termasuklah minuman-minuman yang lain. Masuk kedai yang menjual minum-minuman. Nama kenapa pilih kopi? Itu istilah. Azab kubur. Macam mana kalau mati tak ada kubur? Mati di laut. Ataupun di angkasa tu meletup, hancur semua. Tak ada kubur, tak ada lah azab. Macam tu ke? Nama adalah azab kubur, tapi maksud azab selepas kematian, sebelum berlakunya kiamat. Okey. Maka ini maksud kepada salat. Allah kata wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Tuan-tuan, sebelum kita nak baca hadis salat ni, yang ni kita sentuh sikit tentang kepentingan salat ni, kerana penting untuk kita faham. Kadang-kadang kita datang solat, manusia ni perkara yang paling salah dalam hidup dia, selepas daripada dia tidak bersyahadah dengan syahadah yang benar, menjadi kafir di sisi Tuhan, yang salah di sisi Tuhan lah, tak solat. Tak solat. Sebab tu orang minum arak dosa besar, tapi orang tak solat dosa lebih besar. Walaupun kata kalau dah tak solat minum arak je lah, dah lah. Kalau antara dua dosa tu, dosa meninggalkan solat lebih besar. Manusia kalau solat dalam erti kata yang dia faham solat, memudahkan banyak hal dalam hidupnya. Dengan kadar kita menjaga solat, kita menjaga agama kita. Sebab itu orang solat, kemudian solat sunat lagi, solat. Kerana solat
menghubungkan manusia dengan Tuhan. Saya kadang-kadang ada orang duk main di rumah, main di pejabat, mengaku atau mengadu masalah. Saya ni macam-macam, saya buat baik, buat adik-beradik tak kenang saya kecewa. Seorang tu kecewa dengan bapa keluarga dia, ada yang kecewa dengan isteri dia, ada yang kecewa dengan suami dia. Dan manusia ramai depres zaman ni, sampai fikir nak bunuh diri, sampai rasa kecewa dalam hidup. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya kerana kita tidak berhubung dengan pencipta kita. Hidup ni kekecewaan. Kalau kita hidup di dunia yang tidak, aku ingin hidup di dunia sebagai orang yang tak kecewa, tak boleh hidup di dunia. Tak ada dunia tu. Hidup kecewa, derita, susah, semua orang. Jadilah siapa pun, maharaja, raja, sultan, menteri, Perdana Menteri, ingat mereka tak susah hati ke? Mereka lebih susah hati daripada kita lagi. Hidup ni dunia yang dikatakan kehidupan dunia. Dan manusia kadang-kadang tak tahu, dia akan kecewa. Dia mungkin tak kecewa dengan isterinya, kecewa dengan anaknya, macam-macam. Hanya yang tak kecewa yang mendirikan salat dengan makna yang sebenar. Ada orang buat kerja, dia rasa dia buat kerja bagus, orang tak nampak kerja dia, orang tak hargai dia. Dan musim-musim ni macam-macam apa kan? Kalau kita buat kerja untuk orang tak hargai, berlalu demikianlah hidup kita. Tapi orang yang buat kerja lillahi ta'ala. Tadi ada seorang pendakwah main pejabat saya, sembang lah macam-macam cerita pasal politik, yang letak jawatan, yang nak dapat jawatan, yang nak ambil jawatan, yang duduk tunggu jawatan, macam-macam lah. Dunia ni bila kita khidmat pada orang macam tu. Sebab tu asal kita hamba kepada Allah, tak kecewa. Semua orang tak iktiraf pun, tapi kalau kita tahu kita buat itu mengikut peraturan Allah lillahi ta'ala, hal ini tersimpan pahalanya di sisi Allah. Kita jadi ayah, kita buat kerana masa pergi cari rezeki itu lillahi ta'ala, cari yang halal lillahi ta'ala, kerana ini perintah Allah. Buat balik pada anak kita makan, membesar, dia tak kenang kita kata sia-sia aku pergi cari rezeki itu. Tak sia-sia. Menunaikan perintah Allah kerana Allah menyuruh kita memberikan nafkah kepada anak-anak. Selesai aku dengan Allah Ta'ala. Ibu juga demikian, menyusukan anak dia, membesar anak dia. Kalau tidak dia menyesal aku membesarkan hang. Kalau aku tahu macam ni, aku picik hidung kecil-kecil. Nak buat apa picik? Dia picik haram. Mati anak tu. Allah suruh tak boleh timbul. Aku tak halalkan ayak susuku, tak boleh timbul. Bahkan kalau tak beri susu kepadanya, ini ada masalah, kerana Allah menyuruh kita memberi susu kepadanya. Mak tak boleh kata pada anak, saya tak halalkan susu yang minum. Tak ada, tak timbul kan? Anak nak kena pergi minta halal, aku tak halalkan susuku, tak ada, tak timbul. Tapi kalau aku tak halalkan duit aku yang hancuri kemarin, tak apa. Ini kadang-kadang pakai motivasi apa semua ni. Dia main falsafah agama mana, hak jenis duk sembah kaki orang, duk cium susu ni. Dia pun duk main tolong halalkan susu ni. Ini semua filem Hindustan boleh lah. Istilah ni tak ada. Kita membesar anak kita, Allah suruh qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu dari neraka. Pagi-pagi kita doa. Anak-anak kita tak tahu, isteri kita tak tahu, tapi kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata lid-dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku minta kepadamu kemaafan dan keafiatan lid-dini wad dunyaya, untuk agamaku, untuk duniaku, wa ahli, dan untuk kaum keluargaku.
Isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu. Kita tak ni. Ayah duk doa lah kat hampa pagi tadi. Bapa dia doa. Allah mastur aurati wa amin rawat. Ya Allah, tutupkanlah aib aku dan amankanlah perasaanku. Kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah berpagi dan petang melainkan mendoakan yang demikian. Allah mastur aurati wa amin rawat. Ya Allah, tutup aib dan amankanlah aku. Kita doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata lid-dini wa dunyaya wa ahli wa mali, untuk di keluarga aku dan untuk harta aku. Semua Allah beri afiat. Mudah-mudahan. Sebab itu bila kita berhubung dengan, sebab itu pentingnya salat. Sebab itu pentingnya tahajud. Pentingnya rukuk, pentingnya sujud dan berdoa pada Allah. Maka kalau Allah memberikan rezeki, memberikan hidayah untuk kita salat, Dia telah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah kerana kita tahu menunaikan salat dan datang menunaikan salat. Dan jagalah salat. Dan jagalah salat. Mungkin solat kita ada hari yang bagus, ada hari yang tak bagus. Tapi setiap hari kita berusaha untuk menjadikan solat kita lebih baik.